I tengah pusing-pusing, I nampak video TikTok ni, dia pergi beli kereta Honda Civic, tak tahu tahun berapa. I assume dia pergi ambil kereta ni dan dia tak boleh apply loan daripada bank. So dia pergilah kat kedai-kedai jual kereta ni, and then kita jual kereta tu kata kalau blacklist pun boleh dapat juga. Kau dapatlah loan yang jahil macam gini. I'm sorry to say, I have to say this because this adalah antara benda yang paling kelakar lah. Dia punya financing amount RM29,300. Ni adalah untuk kereta Honda Civic. So I assume ni kereta yang dah lama lah. Sebab itulah dia boleh ambil tenure dia. Loan tenure dia hanyalah 84 bulan, which is 7 tahun. Maksimum patutnya boleh dapat 9 tahun. Dia cuma boleh dapat 7 tahun. You tengok dekat dalam statement ni, you tak nampak apa dia punya interest rate. Turns out the interest rate adalah 9.5%. Kalau you tak percaya, you boleh verify ya. I akan ajar you macam nak kira-kira simple interest punya installment ataupun total amount. You ambil lah RM29,300, darab 9.5%, itu dah the interest yang you akan dikenakan selama 1 tahun. RM2,783.5 darab dengan 7 tahun, RM19,484. Sama tak dengan dia punya interest charges RM19,485. So this one is rounded up lah. And then you tambah balik yang RM19,484 ni dengan RM29,300. You dapat RM48,784. Sama tak dia tulis ni, total payable RM48,785. And then you bahagi dengan 7 tahun ataupun 84 bulan, dapat RM580.77 sebulan. Installment dia RM581 rounded up juga. So bila you membeli barang yang lebih daripada kemampuan you dari segi duit dan juga dari segi financing, tapi you tak layak untuk pinjam dari bank, you buat kerja-kerja yang jahil kewangan macam ini. So kalau dalam banyak-banyak benda you berfikir pasal sayur mahal ke, beras mahal ke, telur mahal ke, benda tu betul, memang mahal. And then you kisah pasal benda tu. Tapi kenapa you tak ambil kisah pasal you punya pinjaman sebanyak mana you ambil kisah pasal benda-benda lain? So apa salahnya kalau you belajar pasal benda ni? And then you perasan tak? Dekat dalam this statement tak tulis pun berapa dia punya kadar pinjaman. Sebab dia tak nak you tahu, dia tak nak you compare. 9.5% tingginya. Aku punya barang lain cuma 4%, 3%. Rumah 3%, 3.5%. Kalau ASB financing 4%. This one 9.5%. Tinggi, bye.